Laporan BA Niaga, minat mendalam terhadap dekorasi Islamik mendorong 3-1 Group sedang Berhad mengembangkan empayanya dengan menawarkan perkhidmatan dengan skala lebih besar. Bermula dengan hiasan berasaskan kaligrafi, 3-1 yang ditubuhkan 10 tahun lalu mula mendapat permintaan meluas dari surau dan masjid yang mahukan sentuhan dekorasi Islamik. Pengarah urusannya Syubhana Mufti berkata, 3-1 setakat ini berjaya menyiapkan lebih 500 tempahan berskala kecil dan besar termasuk beberapa dekorasi di masjid-masjid baru di seluruh negara. Kalau sebelum ni kita bermula dengan kaligrafi sahaja untuk rumah, untuk residential lah. Tapi sekarang ini dalam 3-4 tahun ni kita mula menjejakkan mengorak langkah kepada yang lebih besar. Kita mula kepada surau, kita mula kepada badan swasta dan juga kerajaan. So sekarang ini kita mula fokus kepada masjid dan surau yang mempunyai permintaan yang sangat banyak dan perlu kepada sentuhan kami untuk memastikan masjid dan surau mereka dapat terima sentuhan interior design yang lebih segar pada masa kini. Dengan kepakaran dalam teknologi laser, kimpalan dan pemprosesan permukaan, 3-1 menghasilkan dekorasi menggunakan bahan berkualiti tinggi bagi menjamin kepuasan pelanggan. 3-1 kini sedang mengorak langkah untuk melebarkan tawaran perkhidmatannya dalam rekaan dalaman secara menyeluruh. Sementara itu, Naib Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad berharap agar 3-1 dapat bersama PKMM untuk menjadi pembekal bumi putera kepada kontraktor di bawah PKMM. Saya berharap apabila kita melihat dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh 3-1 ini, kita sendiri sebagai persatuan rasa bangga anak Melayu kita yang sebelum ini kita lihat dimonopoli oleh bangsa-bangsa asing lah. Baru-baru ini, 3-1 Group Sendirian Berhad mengadakan sambutan ulang tahun ke-10 dan Majlis Aidilfitri syarikat itu di Puncak Alam.